Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu pada hari ini? Okey, kita jumpa lagi pada sesi hari ini. Masih lagi bab 2 perusahaan sumber keluarga dan tempat kediaman. Okey, cikgu akan fokus pada 2.4 iaitu pengurusan tempat kediaman. Okey, baiklah anak-anak pelajar cikgu. Okey, sebenarnya pembelajaran kita pada pagi ini adalah siri yang bersambungan daripada pembelajaran kita yang lepas lah. Okey, kita akan tengok apakah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu 2.4.3. Cikgu harap anak-anak pelajar cikgu dapat menerangkan jenis ruang dan fungsi dalam tempat kediaman. Okey, 2.4.4 akan dapat mengenal pasti faktor mempengaruhi keselesaan ruang tempat kediaman, dan yang terakhir anak-anak pelajar boleh menyenaraikan alatan teknologi yang biasa, yang kerap ataupun yang selalu digunakan di tempat kediaman. Okey, baiklah anak-anak pelajar, okey, di sini cikgu tunjuk kita ada berapa jenis ruang anak-anak pelajar cikgu. Okey, nampak tak kat hadapan ni? Kita ada berapa? Ada 3 jenis ruang. Okey, iaitu yang pertama kita kenali sebagai ruang sosial. Okey, yang kedua ruang kerja, dan yang ketiga ruang persendirian. Okey, kalau cara mudah nak ingatlah, bagilah nama saya kerja sendiri. Saya tu nama orang lah, sosial. Macam kita cakap pelat sikit kan kalau anak-anak pelajar cikgu lupa keyword jenis-jenis ruang. Okey, kita tengok ruang sosial. Okey, apa fungsi ruang sosial? Okey, ruang sosial ialah tempat di mana kita nak berehat dan berinteraksi antara ahli keluarga untuk melayan tetamu, serta kita gunakan juga untuk menjamu selera. Okey, di mana contoh kita boleh jumpa ruang sosial ni? Kat mana? Kalau kat rumah kita anak-anak pelajar cikgu? Ya, di ruang tamu dan juga ruang makan. Okey, ruang kerja. Bila sebut kerja kan, mestilah kita nak fungsi dia nak melakukan aktiviti ataupun pekerjaan lah. Okey, contoh urusan yang melibatkan dobi-mendobi, pembersihan, penyenggaraan, ataupun kalau kat rumah ayah kita nak baiki kereta dan sebagainya, itu kita panggil dia ruang kerja. Okey, contoh ruang kerja ialah ruang dapur dan juga ruang kerja sendirilah kat rumah kan. Okey, kalau biasa mungkin kat rumah tak ada ruang kerja, okey, kita biasa ada ruang dobi-mendobi. Tempat, kalau bahasa kita yang mudah, tempat basuh kain baju. Tempat kita letak mesin basuh itulah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ruang persendirian. Okey, bila sebut persendirian, kita perlukan orang lain tak? Mestilah tak ada orang lain, kita saja kan. Okey, fungsi dia untuk apa? Untuk membersih, untuk mengemaskan diri, rehatkan badan kita, nak menyimpankan wardrobe. Wardrobe ni apa pula? Wardrobe ni ialah, kalau bahasa kita lah mudah ni, kita panggil almari pakaian lah. Okey, contoh kat mana ruang persendirian? Ialah di bilik tidur, bilik mandi ataupun bilik air. Okey, itu ialah contoh. Dan anak-anak pelajar cikgu kena ingat, biasa soalan ini kerap ditanya dalam bahagian A. Okey, dalam bahagian A biasa disuruh kita nyatakan contoh soalan, ruang. Okey, kebanyakan pelajar cikgu dia tahu sebenarnya, tetapi dia silap di mana soalan tanya jenis ruang. Dia pergi jawab contoh jenis ruang. Jadi kat sini salahlah kalau soalan tanya jenis ruang, awak jawablah ruang sosial. Biasa soalan dibagi gambar rajah. So kena tengoklah, kalau dibagi macam tengok gambar rajah kat depan ni ruang tamu. Okey, awak janganlah tulis contoh ruang tamu. Soalan kalau tanya jenis ruang, awak jawab ruang sosial. Kalau ditanya contoh ruang sosial, barulah awak cakap ruang tamu. Okey, ni biasa yang kita nampak soalan yang mudah, tetapi pelajar kerap kehilangan markah. Okey, walaupun satu markah sangat rugi anak-anak pelajar jika kita tidak berhati-hati. Okey, baik, seterusnya kita pergi ke faktor mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Okey, pada pembelajaran lepas cikgu dah terang 6 faktor mempengaruhi tempat kediaman. Ingat lagi tak JKKPE? Ingat kan? Okey, bagus. Okey, hari ni cikgu nak kita tengok pula. Okey, kita dah ada rumah sekarang ni. Okey, kita nak selesa rumah kita. So, kita nak selesa rumah kita, kita kena tengok pula ada faktor yang mempengaruhi keselesaan rumah, ruang kediaman kita, iaitu kita ada kat sini ialah 6 juga faktor yang mempengaruhi, di mana cara mudah nak ingat, cikgu guna keyword Pak Wudelan, selamat warna dan alatan. Okey, cikgu ulang balik, Pak Wudelan,
selamat warna dan alatan. Okey, part UDA ni sebenarnya cikgu fokus kepada pencahayaan. Okey, UDA tu daripada keyword pengudaraan. Kan nampak kan yang warna kuning yang cikgu tunjuk kat sini ni. Okey. Kemudian LAN tu lantar dan penuntut lantar. Okey, selamat daripada keyword keselamatan. Warna ni macam kita cakap pelat sikit lah, cikgu kata skema warna. Dia merujuk kepada skema warna. Dan juga alatan dan kelengkapan tu merujuk kepada alatan. So ingat, kalau faktor pengaruhi keselesaan tempat kediaman, ingatlah part UDA LAN, selamat warna dan alatan. Okey, baik. Okey, kat sini cikgu rasa semua kenal kan alat teknologi kat rumah. Biasa guna. Kat mana? Kat rumah awak yang ada kat ni, alatan yang biasa awak guna kat mana? Cikgu rasa mesti ada sereka Philips tu. Cikgu percaya kat rumah semua ada, betul tak? Ke ada yang tak ada? Okey, tak apa, tak kisahlah kalau tak ada yang macam gambar contoh cikgu bagi ni. Yang penting kita memang ada guna sereka, betul tak? Ataupun alat penggosok pakaian lah. Okey, ni ialah beberapa contoh yang kita biasa guna. So anak-anak pelajar cikgu, bila cikgu tunjuk contoh macam ni, tahulah kedudukan. Macam contoh peti sejuk, kat mana biasa kita jumpa? Di ruang mana kita akan jumpa peti sejuk? Mestilah di ruang mana? Cikgu tak dengar ni. Apa dia? Di ruang kerja. Okey, kemudian dapur pun ruang kerja. Okey, kemudian kita ada aircon. Okey, aircon ni kita boleh masukkan di ruang sosial okey, ataupun letak juga di ruang persendirian di bilik tidur kan. Okey. Kemudian ada mesin basuh, washing machine, kita guna untuk urusan dobi mendobi kan. Kemudian yang gambar yang ni ialah gelombang ketuhar gelombang mikro, okey, ruang kerja dan juga bilik tempat kita nak serika baju. Ini beberapa contoh alatan teknologi yang ada di rumah. Okey, kenapa pentingnya alat teknologi yang kita guna di rumah kita lah. Okey, yang pertama, kita nak jimat masa. Memang dengan adanya teknologi kita pada hari ini, kita dapat buat kerja 3-4 kerja serentak. Contoh, waktu yang sama tengah nak masak, kita guna rice cooker nak masak nasi. Waktu yang sama kita boleh nak gulai daging, kita guna pressure cooker. Waktu yang sama juga kita sempat lagi kita nak basuh kain baju, guna mesin basuh. Kan jadi memang boleh kita lakukan 3 ataupun 4 kerja serentak pada waktu yang sama. Dan selain itu kita dapat menjimatkan tenaga. Contoh kalau zaman mak-mak cikgu dulu kerja kampung ni, nak basuh kain baju pagi hari dah sibuk dah nak basuh kain baju. Sebab apa? Sebab takut tak sempat baju tu kering. Kemudian dengan bilangan yang banyak, ahli keluarga cikgu ramai kan, adik-beradik 8 orang nak kena basuh, bayangkanlah. Penatnya mak cikgu. Tapi bila adanya mesin basuh, semua kita masukkan saja dalam mesin basuh dan kita setting. Okey, kalau baju yang kotor sikit, kita buatlah lama sikit dengan cucian yang lebih kuat sikit kan. Jadi kat sini memang dapat jimatkan tenaga kita dan kita secara automatik kurang rasa letih dengan adanya alat-alat teknologi ini. Dan yang ketiga ialah memberi keselamatan lah apabila kita menggunakan alat teknologi. Sebab kita tahu biasa kita nak guna alat teknologi ini biasanya mesti mendapat kelulusan daripada SIRIM. Okey. Dalam keadaan yang elok, tak bocor dan kita ikutlah dia punya manual penggunaan alatan teknologi. Dan dari segi pembelanjaan memanglah adatlah kita nak guna alat teknologi. Okey, untuk peringkat awal memang kita kena keluarkan pembelanjaan sedikit, tetapi dia sangat menguntungkan kita pada masa yang panjang lah. Okey. Dari segi itu secara tidak langsung juga meningkatkan kualiti hidup kita lah. Okey, di mana rumah tangga dapat diurus dengan lebih mudah, cepat dan selamat, dapat hasilkan masa berkualiti dengan ahli keluarga. Betul, cikgu rasa sangatlah ni macam rumah cikgu sendirilah. Cikgu rumah ada mesin basuh, ada mesin pengering kain. Sangat membantu cikgu lah. Kalau tak nanti dengan ahli keluarga cikgu yang ramai, nak jemur pagi memang huru-hara lah cikgu rasa kan. Jadi dengan alat teknologi ni memang sangat membantu. Membantu cikgu dan cikgu yakin membantu anak-anak pelajar dan juga ibu bapa awak dekat rumah. Betul tak? Okay, cikgu yakin kan? Okey. So seterusnya kita tengok susun atur alat teknologi di ruang kediaman. Okey, macam cikgu tahulah biasanya kalau kat nak raya ni memanglah mak ataupun ayah kita ni semangat nak beli sofa baru, nak pasang langsir baru kan. Jadi kat sini bila kita nak buat susun atur kena tengok. Okey, contoh kat sini ruang sosial. Okey, ruang sosial ni tempat kita berkumpul, kalau tu tetamu datang. Jadi kita kena pastikanlah bila kita nak buat susun atur perabot kelengkapan ni tidak menghalang laluan ataupun pergerakan.
Dan pastikan juga kalau yang kita menggunakan alat teknologi, contoh kita guna aircon kan, mesti berdekatan dengan punca Swiss ataupun plug. Okey, untuk ruang kerja pula, iaitu cikgu fokus kepada ruang dapur lah. Okey, sinki perlu diletak di tepi tingkap. Soalan ni pun soalan yang glamour, soalan yang agak kerap. Kenapa sinki perlu di tepi tingkap? Anak-anak pelajar kena jawab sebab ia untuk membantu pengundaraan dan pencahayaan. Kita nak sinki kita berada dalam keadaan kering. Kita tak nak basah. Okey, yang kedua, peti sejuk dan almari makanan mesti berdekatan dengan meja kerja. Tujuan dia untuk mengurangkan pergerakan kita. Kita nak jimat masa dalam kita penyediaan mengurus dalam aktiviti kita memasak. Dan yang ketiga pentingnya ialah anak teknologi tu mestilah berdekatan dengan Swiss. Kenapa cikgu kata berdekatan dengan Swiss? Kita nak mengelakkan beban litar. Tak adalah nak kena sambung-sambung wayar kan. Jadi kat sini mesti berdekatan dengan Swiss. Okey, ruang kerja. Okey, masih lagi tadi ruang kerja kita ambil fokus kepada ruang dobi pula. Ruang dobi ni apa? Tempat nak basuhkan baju lah. Jadi mesin basuh kita mesti sedekat dengan sumber air, dekat dengan Swiss elektrik. Okey, kemudian mesti di tepi tingkap atau pintu untuk pengudaraan dan pencahayaan. Okey, ejen pencuci, alat tanpa pencuci kita kena simpan berhampiran dengan mesin basuh dan di tempat yang selamat. Okay, terutamanya tidak dicapai oleh kanak-kanak kecil lah, sebab anak-anak ni tak tahu kan. Okay, so kita kena kat situ kita kena ambil cakna lah. Okay, kemudian ruang persendirian. Okay, ruang persendirian macam tadi, ingat lagi tak yang cikgu sebut tadi kat mana? Contoh di bilik tidur kan. Okay, jadi alatan teknologi mesti berhampiran dengan Swiss lah. Jadi macam cikgu sebut tadi lah, kita tak nak adanya beban litar, terpaksa guna extension bersambung-sambung wayar, sangat bahayalah macam tu kan. So kalau ada kat rumah nanti, balik tengok, jangan amalkan sikap yang macam tu Okay. So contoh, kita uji minda sekarang. Ingat lagi cikgu sebut tadi, 3 jenis ruang kediaman. Cikgu tak dengar lah. 3 jenis ruang kediaman. Bagus. Ruang kerja, ruang sosial dan juga ruang persendirian. Seterusnya, abaikan soalan nombor 2, kita pergi soalan nombor 3 lah. Kita tengok. Rajah 3 menunjukkan pelan susun atur perabot dan alatan bagi ruang dapur rumah liar. Keyword kat sini ruang dapur rumah liar. So kita tengok kedudukan. Ia bagi panduan petunjuk kat sini, sinki. Kenal belaka sinki kan. Tengok dapur tu yang ada segi 4 bulat-bulat. Kemudian ada meja kerja, ada peti sejuk, ada almari makanan. So sekarang ni soalan dia kata Lia mendapati susun aturnya mengganggu semasa bekerja di ruang tersebut. Terangkan sebab keadaan itu berlaku. Sebab apa mengganggu dia kata. Ruang dapur sink dia. Jadi daripada ruangan tersebut disuruh lakarkan susun atur perabot dan alatan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni? Pertama kita tengok huraian susun atur pada peti sejuk liar. Kita dapati peti sejuk liar diletakkan berdekatan dengan dapur. Tengok balik Tengok, kan ni. Tengok peti sejuk kan? Nampak ni peti sejuk. Duduk berdekatan dengan dapur. Apa berlaku bila duduk berdekatan dengan dapur? Ini menyebabkan haba panas dari dapur boleh merosakkan peti sejuk. Yang ni yang bil api kat rumah kita naik ni. Sebab kita duduk dekat ni. Lepas ni kalau tu balik kat rumah tengok. Jangan kalau boleh kena pindahkanlah peti sejuk, jangan berdekatan dengan dapur. Yang kedua, sinki. Kita tengok Lia letak sinki dia kat mana? Tengok balik. Sinki Lia mesti letak Lia mesti meletakkan sinki jauh daripada Lia letak sinki dia jauh daripada tingkap. Ini menyebabkan udara dan cahaya tidak masuk dan melambatkan sinki kering. Sebab tu cikgu kata sinki wajib mesti berada di tepi tingkap untuk pengudaraan dan pencahayaan. Jadi bila soalan macam ni awak kena tengahlah, sebab dia kesalahan Lia ni ia letak jauh daripada tingkap menyebabkan udara cahaya tak dapat masuk. Jadi sinki dia lambat kering lah. Yang ketiga, meja kerja. Kita tengok meja kerja. Tengok meja kerja kat sini. Meja kerja hendaklah diletakkan berhampiran peti sejuk dan almari makanan kerana dapat memudahkan pergerakan dan jimat masa. Ataupun awak boleh jawab meja kerja Lia jauh dari dapur. Jadi ini melambatkan proses memasak yang Lia sedang buat. Contoh jawapan yang lakaran. So awak kena lukis sini
singkip. Lepas tu cikgu tertinggal kat atas ni kena ada tingkap. Kena buat lukis tingkap. Dekat singkip tu mesti ada tingkap. Okey, ni contohlah. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini. Okey, seperti biasa jangan lupa ke channel Cikgu Syahira. Okey, kalau dah ni tekan like, share dan subscribe. Okey, kita jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah pada topik yang baru iaitu style pakaian. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.